Jadi maksudnya dalam sembahyang, dalam keadaan tidak darurat lah. Tapi kalau dalam keadaan darurat, tak ada, boleh juga sah sembahyang. Sah sembahyang dan tidak jadi haram dalam keadaan darurat. Walaupun adalah cara-cara dia kan sembahyang tu berbeza sedikit, dari segi cara-cara dia tu dalam keadaan bertelanjang tadi. Adalah keadaan-keadaannya. Tapi dalam keadaan ada pakaian, walaupun sekadar menutup aurat, yang kita panggil aurat mughalladhah, sekadar tu pun kena tutup. Kalau tidak, tak sah, tak boleh. Kalau tak ada langsung, lain cerita. Tu dalam bab darurat lah, kita kira. Dalam sembahyang dan selainnya tu banyak kan. Dia tak boleh telanjang ni. Lagu mana telanjang ni? Maksudnya telanjang bogel kalau dalam jambat, dalam bilik air, tak boleh kau? Haram kau? Pula dia pergi sampai ke situ tu. Ketika di bilik air, ketika buang air, takkanlah ada orang sakit tu, kita kata. Dalam keadaan pakai pempoh lah dia buang air, takkanlah lagu tu kan. Jadi lagu mana? Ni dikecualikan. Tu dikecualikan. Begitu juga pada masa seseorang tu bersama isteri dia setubuh misalnya, kalau tidak bertelanjang, kalau tidak buka aurat tu macam mana? Tak akan jadi, tak akan berlaku. Begitu juga buang air besar, buang air kecil, macam mana? Itu termasuk dalam dikecualikan. Bahkan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa memang kena buka lah aurat tu. Nabi SAW sendiri pun, dia pergi buang air, dia angkat kain dia. Bila angkat kain tu maknanya terbuka lah aurat kan. Bila dia buang air, dia pergi jauh, tapi tempat yang terdedah, dia nak buka tu dia ada cara dia, nak buka. Apabila dia duduk sampai dekat dengan bahagian bawah, bukan buka daripada atas lah, duduk cacat betul tu kita kata buka selalu, tidak lagu tu cara dia. Kalau di tempat yang terdedah, ini dekat nak duduk benar tu baru buka. Jadi cubalah tutup setakat mana yang boleh. Di tempat yang tidak ada pandangan orang lah. Tapi kalau dalam bilik air, kita boleh buka terus, tak ada apa. Boleh buka terus. Dan timbul pula masalah, apa boleh tengok aurat kau? Boleh tengok aurat kau? Ada yang mengatakan dia pegang dengan hadis Aisyah. Aisyah kata dia tidak pernah tengok kemaluan Nabi SAW. Jadi dia tidakkah sebagai suami isteri macam mana tak tengok? Jadi ramai yang mengatakan tak boleh tengok aurat. Suami isteri masing-masing tak boleh tengok aurat. Bahkan ada yang mengatakan hak lebih berat lagi. Dia kata aurat sendiri pun tak boleh tengok. Itu tak benar lagi, itu tak betul. Tak betul tu. Satunya, kalau nak pakai riwayat tadi, riwayat itu tidak sahih. Sebab dalam riwayat tu ada seorang majhul perawi. Semua tengoklah kitab mana pun, memang dia ada perawi yang majhul itu, iaitu maula li Aisyah. Maula Aisyah. Siapa dia maula? Tak jelas. Dengan sebab itu ulama tak pakai hadis tu. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, dia kata memang boleh tengok, tak ada apa. Banyak. Dalam hadis-hadis pun sebut haram seseorang itu berkahwin dengan perempuan yang dia telah lihat kemaluan ibunya. Sebut. Dalam hadis-hadis ada sebut. Misalnya, mal'un man nazara ila farji imra'atin wa ibnatiha. Dilaknat orang yang melihat faraj seseorang perempuan dan anak perempuannya. Anak perempuan, bagi perempuan itulah. Apa maksudnya? Yang ini haram berkahwin. Sebab apabila berkahwin dia akan lihat. Setara lihat tu pun tak boleh dah. Apatah lagi kalau bersetubuh. Bila sudah berkahwin dengan mak, dengan anak tu tak boleh. Sampai bila-bila pun anak kita saja. Begitu juga sebaliknya. Jadi dalam hadis itu sebut tengok. Jadi tengok tak boleh tu sebab tengok. Mana? Adalah bolehlah tengok tu ibu tu ataupun anak tu. Itu misalnya dalam hadis. Jadi banyaklah hadis-hadis seumpama ini menunjukkan boleh. Boleh. Tidak salah. Tidak salah.
boleh tengok, harus tengok masing-masing aurat itu. Itu sebab termasuk dalam keperluan, dalam keperluan. Begitu juga ketika buang air, boleh tengok. Cuma tengok saja-saja tu, saja-saja tengok, itu tak molek lah. Sebab apa? Takut timbul perkara lain yang tak baik lah. Mungkin dia akan timbul perkara lain yang tidak baik. Macam-macam lah boleh berlaku. Sebab tu dia tidak galakkan. Tapi bukan makna ketika perlu tu tak boleh tengok. Misalnya doktor, misalnya orang nak beranak, nak bersalin, mestilah kena tengok sama ada lelaki kau doktor tu, perempuan kau. Kalau tidak, nak jahit lagu mana yang terkoyak kau, kita kata misalnya masa bersalin tu, macam mana? Mesti dah, tak dapat tidak. Kalau lelaki pun boleh tengok. Ataupun sakit lain, boleh, tidak semesti bersalin. Sakit lain pun boleh tengok. Walaupun doktor lelaki, dia nak tengok jenis mana. Kalau gatal, misalnya kita kata kalau gatal, jenis mana. Jadi tak apa hak tu dibenarkan. Hak tak boleh saja-saja. Begitu juga ada orang kata tak boleh tengok aurat sendiri pun tak boleh. Lepas tu dia cerita hak biasa kan, tersebar dalam masyarakat ni. Sayyidina Ali tu dikatakan bapa dia orang gelar dia karramallahu wajhah. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu belaka, radhiyallahu anha. Kalau perempuan, bapa dia ni karramallahu wajhah. Macam-macam lah pendapat. Ada yang mengatakan sebab dia tak pernah sembah berhala, daripada kecil lagi masuk Islam, jadi tahu-tahu sedar-sedar tu semayalah, betul lah, sembah berhala ni tak ada. Sebab tu ada yang mengatakan sebabnya dia tidak pernah tengok kemaluannya. Ada juga yang kata begitu. Tapi itu semua tak benar, tak betul. Hak Sayyidina Ali digelarkan dengan karramallahu wajhah tu bukan kerana itu semua. Kalau nak kata kerana tidak sembah berhala, amal lagi yang lain. Aisyah pun tak pernah sembah berhala sebab dia daripada kecil lagi Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas pun umur berapa tahun ya masuk Islam. Lepas pada tu Sayyidina Abu Bakar pun tidak pernah sembah berhala. Tapi tak ada dikata begitu. Yang sebenarnya dikata begitu kerana nak jawab orang ahli sunnah. Bukan setengah orang dia kata itu Syiah bagi, bukan Syiah. Tak. Orang kita yang bagi lagu tu. Kalau Syiah dia tidak karramallahu wajhah, dia alaihi salam. Kalau Sayyidina Ali ni alaihi salam. Dia tulis di belakang, kalau reka tu kan AS dia tulis. AS tu alaihi salam. Kalau Syiah ni bukan karramallahu wajhah, ni orang ahli sunnah, ulama-ulama ahli sunnah juga yang bubuhnya. Sebab apa? Sebab dia Syiah ni Sayyidina Ali ni ramai dia musuh dia kan. Musuh dia terutama di zaman dia tu puak-puak Khawarij. Puak-puak Khawarij ni kalau sebut saja Ali, dia bukan kata radhiyallahu anhu ke apa ke, dah. Dia kata qabbahallahu wajhah, sawadallahu wajhah. Bila sebut Sayyidina Ali dia kata gitu, qabbahallahu wajhah, makna semoga Allah menghuduhkan rupanya, semoga Allah menghitamkan rupa mukanya. Maksudnya semoga Allah menjadikan dia celaka lah. Begitulah doanya. Jadi orang-orang ahli sunnah ni nak bantah puak-puak mereka, nak bantah, nak tolak bahawa kita tak boleh kata begitu kepada Sayyidina Ali ni. Sepatutnya kita kata karramallahu wajhah sebagai balas hak tu, bukan sebagai kerana tadi dah, kerana nak balas, nak rakyat kita ahli sunnah tidak lagu tu, nak bantah, nak ajar masyarakat ni. Sepatutnya orang lagu ni kita tak kata begitu, kita kata karramallahu wajhah. Itu yang betulnya. Sebabnya orang kemudian letak supaya juga macam selalu dalam khutbah ke apa disebut nama sahabat-sahabat ni, itu kemudian dalam tarhim pada waktu pagi sebelum subuh tu disebut nama sahabat-sahabat tu kan, Ali, Uthman ke apa sebut kan. Itu asalnya tak ada, tapi dibuat gitu apabila berlaku masalah dalam masyarakat keliru. Jadi nak betul masyarakat tu, dalam itulah dia sebut kedudukan demon ini supaya orang semua insaf. Asalnya sampai Nabi tak ada benda tu. Jadi hak kata Sayyidina Ali tak tengok aurat tu pun tak betul juga. Ada. Itu pandangan dia semata-mata, fikiran dia semata-mata. Sebabnya
Nabi SAW bukan menyuruh Sayyidina Ali saja, menyuruh orang lain, semua umat dia ni, supaya lama-lama sekali dia kena bersihkan apa ni, bulu ari-ari. Dia guna istihdad. Istihdad tu guna hadid, besi, untuk menyuci, membersihkan apa ni, bulu-bulu di sekitar tu. Jadi kalau kita kata tak boleh tengok dah, belah lenggak ala kata kan cuci. Zaman dulu bukan ada macam lon ni, safety razor ke apa kan, ataupun elektrik tu, jenis selamat tu, tak ada sampai gitu. Tak adanya pisah cukur tu lah. Pisah cukur tu bayangkan kalau belah lenggak nak lagu mana. Bahaya tu. Apabila Nabi SAW kata sunnah, itu termasuk dalam fitrah, termasuk dalam sunnah Nabi-Nabi, bermakna dia akan membenarkan. Gitu Islam ni, kaedah dia. Kalau dia membenarkan benda tu, misalnya cukur, bermakna bila nak cukur tu kena tengok lah. Boleh lah tengok, tidak salah lah tengok. Supaya juga bila kata bersetubuh dengan isteri tu boleh lah tengok. Gitu kaedah dia. Tak boleh kita kata dah boleh, tapi jalan tu tak boleh. Saluran nak boleh sampai ke situ tak boleh. Tak ada lagu tu agama ni. Bukan lagu tu. Ni bab larangan bertelanjang di dalam sembahyang dan selainnya. Jadi selainnya pun tak boleh juga. Tak apalah, kita pergi kepada bab yang ke-8, larangan bertelanjang ketika bersembahyang dan selainnya. Apa maksud Imam Bukhari buat tajuk ni? Sebab daripada tajuknya kita akan faham fiqh dia. Nota 402 tu kan, boleh tengok bawah tu. Menerusi bab ini, Bukhari mahu menguatkan lagi hujahnya tentang kewajipan menutup aurat. Kewajipan kau ikutlah. Kewajipan apa ni, asalnya wajib, bahasa Arab tu kan wajib, kewajiban lah kita kata. Tak apalah bahasa tu kan. Menutup aurat semasa bersembahyang. Dia nak tekan hak tu lah, nak menguatkan lagi hujah dia. Alasannya ialah mendedahkan aurat bukan sahaja dilarang syarak ketika bersembahyang, bahkan dilarang juga di luar sembahyang. Hadis yang dikemukakan di bawah bab ini adalah sebaik-baik bukti untuknya. Bukankah Rasulullah SAW telah jatuh pingsan setelah beliau membuka kain di hadapan pak ciknya Abbas? AS pula salah pula dah. Jadi nak jadi sebuah syiah pula dah. Bukan, salah tu RA lah, radhiyallahu anhu. Salah. Ada banyak salah belah-belah tarik kan, gaduh-gaduh. Bukan AS RA lah, radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku itu bukan ketika bersembahyang. Hak berlaku tu pengsan ke apa, terdedah aurat tu ketika tidak sembahyang tu. Setara tu pun artinya ialah Allah tidak berkenan atau membenarkan kita membuka aurat di hadapan orang lain, walaupun ketika tidak bersembahyang. Semasa bersembahyang tentulah lebih-lebih lagi tidak dibenarkan. Apa yang tidak dibenarkan oleh Allah berlaku kepada Rasulnya, tentulah benda tu tak boleh. Siapa begitu sekali, siapa dia bagi pesan Nabi tu, bila nak buka aurat mana, itu tak bahas lagi. Semata-mata aurat menunjukkan aurat ni kena jaga, tak boleh dedah, tak tutup pasar. Itu di luar sembahyang. Di dalam sembahyang lebih-lebih lagi lah kena jaga. Imam Bukhari nak ayat itu. Sebab apa? Sebab tidak dibenarkan berlaku kepada Nabi SAW pendedahan aurat. Tuhan jaga dia kan. Nabi ni maksum. Nabi ni maksum. Artinya hak terpeliharanya, Nabi terpelihara tu daripada dosa. Maksum tu ismah, sifat ismah. Orang yang bersifat dengan ismah tu, orang panggil maksum tu, terpelihara tu daripada dia, daripada dosa. Lepas tu bermakna Nabi ni tak ada berlaku lagu ni. Bermakna benda ni berdosa lah. Sebab tu tidak dibenarkan oleh Allah berlakunya pendedahan aurat daripada Nabi.
Soal orang kata itu dia tak boleh dedak aurat kepada isteri dia sendiri.